Bahkan ada yang teruk sampai habiskan duit masjid untuk buat kaligrafi masjid, satu masjid penuh, dan itu dananya sampai ratusan juta. Macamlah jemaah tu pandai baca. Jangankan itu, Quran jelas ni tak pandai baca. Ramai tak pandai baca. Itu kaligrafi yang pusing atas bawah, itu pula dia baca. Tak ada masa nak baca. Saya kan ada masjid-masjid yang ada kaligrafi, kadang saya bawa jemaah tu, cuba baca ayat tu. Allah tengok dah sampai sengit-sengit kepala dia, tak terbaca. Saya kata senang nak baca tu nya, tak boleh baca ustaz ni. Itu bacanya, itu yang selalu kita bacalah. Apa tu? 3 kul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas, itulah dia kata. Oh iya ustaz, dia dibagi tahu baru dia faham. Kalau tak kalau dia baca. Nak buat apa? Ingatkan kaligrafi itu murah, mahal. Cuba tanya dengan orang yang buat kaligrafi satu masjid, mahal tu. Dia per meter, 1 meter berapa juta kata. Dia ada yang kualiti yang dari semin, ada dia macam-macam kualiti dia. Mahal. Tapi kalau satu masjid habis ratusan juta. Nak buat apa? Habiskan duit umat untuk perkara seperti ini. Sementara tandas je, cleaner pun kau tak mampu nak sewa. Bukan tak mampu, kedekut nak keluarkan duit untuk bayar cleaner supaya bersihkan. Tapi ada duit pula untuk habiskan buat kaligrafi. Dan nanti akan ada masanya jemaah, masjid-masjid yang kaligrafinya memang habiskan duit banyak, ternyata sunyi juga, tak ada orang.